semua, saya kerana menonton channel saya. Hari ini kita kongsikan cara bagaimana nak login ke EPCB Plus ya. Okey, kita kena ada akaun ya, berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri individu ya, baru kita boleh buat untuk majikan. Okey, kita pergi dulu kepada website LHDN ya. Pergi ke website LHDN, masuk dalam tu dan kita kena login macam biasa untuk individu. Okey, pilih dekat situ tax ya. Okey, my tax, nampak dekat situ ada perlu pilih kat situ anda punya IC, letak IC number, login. Lepas tu anda punya password, personal password ya, bukan company password. Masukkan personal password ya. Lepas tu baru kita login. Masuk macam biasa. Okey, nampak dekat sini ialah kita punya personal page view. Dekat bahagian atas toolbar tu nampak perkhidmatan EZ Hasil. Tekan dekat situ anda akan nampak list ya. Dalam list tu ada EPCB Plus. Baru klik dekat situ. Okey, nampak tak? Tekan EPCB Plus, dia akan bawa anda ke dalam portal company yang anda dipilih lah, yang anda jadi wakil. Dekat sini anda akan tengok first, yang kat atas tu ada nama anda dan kat bawah tu ada nama syarikat yang melantik anda. Ya, lepas tu ada butang kecil dekat tepi tu. Butang tu untuk anda tekan ke bawah, dan kalau anda mewakili lebih daripada satu majikan, anda boleh gunakan. Belum anda dapat akses benda-benda ni semua, anda kena jadi wakil majikan. Cara nak jadi wakil majikan saya dah letak dalam video sebelum ni. Anda kena apply online pun boleh oleh ketua jabatan ataupun majikan anda. Lepas anda hantar, anda baru boleh akses kepada EPCB Plus ni ya. Okey. Ini saya sertakan kontak number Lembaga Hasil Dalam Negeri yang anda boleh hubungi jika anda ada apa-apa masalah untuk login EPCB Plus. Okey, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.